Ini yang jerung bagi. Hari-hari Ikmal pakai. Ini yang gelang couple. Cuma charm yang jerung bagi Ikmal nak pasang malam ni. Ikmal nak pilih dekat mana Ikmal nak isi. Ada bunga api tak? Tak tahulah ada bunga api ke cu? Ada? Kat sini tak ada. Kat menara ada. Ikmal tak suka pun tengok bunga api tu. Nabi, Nazrah ada kat situ ke? Tak ada. Nazrah kat keluang lah. Ni Ikmal kalau rasa macam nak tengok bunga api kan, Ikmal selalu tengok dekat sini. Sekejap. Ikmal selalu tengok dekat satu tempat ni. Ikmal akan macam ni. Ikmal akan duduk dalam selimut. Lepas tu Ikmal buat macam ni. Pom Happy New Year. Pom macam tu. Lagi best. Duduk dalam selimut. Lepas tu buat macam tu. Bagus kan? Tak apa nak pergi duduk depan-depan. Ikmal sebenarnya tak pernah pun sambut New Year. Tak pernah. Ini yang Acu ni ajak. Ni Acu yang ajak. Biasanya Ikmal kalau New Year, Ikmal duduk dalam bilik je, buat tengok Netflix apa-apa pun. Lepas tu waktu dah nak dekat pukul 12 tu, Ikmal buka notes. Ikmal tulis 2020 berapa tu, contoh 2026 apa Ikmal nak buat. Ikmal nak capai apa. Macam tu. Ikmal biasa macam tu. Lepas tu tengok je pukul 11.59 tu tukar jadi 12 kan. Berdoa lah. Dia doa aku tidur. Nak terbang ni pun 2020 ni tengah berak. Acu siapa? Acu kawan Ikmal. Kawan dan juga mentor. Ketua nampak bahagia. Dia ke nampak bahagia? Dia ke nampak bahagia? Nampak bahagia ke? Nampak bahagia ke? Tak, orang putih tu tengok muka aku pelik-pelik kenapa? Masuk toilet jam 11.59, keluar tahun 2026. Kan? Jom cu kita try. Macam ni cu. Kita teran tu 11.59. Kita kemut, tahi tu jatuh je pukul 12. Jadinya tahi tu lahir pada tahun 2026 nak. Best kan? Macam nak try lah. Memang rasa nak berak sebab tandas. Okay, lepas tu macam kita teran 11.59 tu. Okay, nak dekat pukul 12 tu, picit dia. Lepas tu dia jatuh. Plup. Tahi 2026. Astagfirullahaladzim. Baik ke ni? Gemar bila nak buat video paranormal. Agak-agak ladik nak buat paranormal kat sini. Kamu tengok Ikmal yang tak normal kan buat kat sini kan. Punya ramai orang ni. Seminit kau meneran boleh. Kita Kak Syikin, thank you Kak Syikin. Saya ada nampak ada jerung yang buat velocity Saya cabar jerung-jerung semua buat velocity yang Ikmal baru buat tadi. Yang when marimba rhythm start to play tenenet 1 2 3 1 2 3 nak tam. Ikmal jarang Ikmal cabar jerung buat. Kalau jerung-jerung pandai buat, walaupun geng-geng millennial, memang padu lah. Sila tag Ikmal nak tengok. Tak nak dah tua malu. Alah, buatlah yang versi terima kasih. Buatlah versi malu punya.
buat malu-malu punya. Jerung pantang di Sabah. Sila. Bring it on, Safa. Bring it on. Teruskan. Kak Syafinas, thank you. Kak Hana, thank you. Saya dah buat tapi tak boleh post kat social media. Oh, tak apa. Tengoklah sendiri. Termasuk Yaya kena buat. Yaya kena buat. Dah panjang rambut Ikmal. Dah tengok nanti like ya? Ya, nanti like dari kemari post. Jerung Singapore tadi yang buat. Ya, betul-betul. Oh, ada bintu kat situ. Ada bintu, ada kat bintu. Tengoklah kejap-kejap nak tengok. Sabar jap. Kak Syikin tadi kan? Ada kat bintu dalam tu kemarin saya tahu kat bintu yang mana. Mesti kat bintu yang kemarin pakai ni hair serum Candida. Rambut flowy, lepas tu wangi. Kemarin rasa kat bintu yang ni, yang hujung. Yang hujung ni kan? Yang ni bukan? Ni kan? Bukan? Kat bintu duduk belakang. Oh, kemain. Oh, buat velocity. Main Jerung buat velocity. Oh yo. Dekat belakang. Kat bintu duduk dalam semak. Semak? Mana semak? Kenapa kat bintu duduk dalam semak? Ketua di Candy kan? Kat mana je Kemak? Kat Kuantan ke? Ya, kat Kuantan. Kemak kat Kuantan. Ikmal pakai. Tadi pakai shampoo. Lepas shampoo pakai hair collagen. Hair collagen macam warna orange tu. Blow. Ya Allah Kak Syikin, thank you. Ya Allah Kak Syikin. Ikmal Syabay. Jerung Singapore. Jerung Utara. Jerung Satu Malaysia. Sila buat velocity yang Ikmal buat tadi. Jerung KL Selangor. Jerung Sabah Sarawak. Sila buat velocity tersebut. Mal to the sell. To the lah. Mal sell lah. Jerung Kacip tu sakiti. Kak Linda Thomas, thank you. Apa benda ni? Apa tu? Eleh bukan susah pun. Okey. Kuantan kat TC ke? Ya, Ikmal kat TC. Nanti nak ajak mem datang, ajak pergi sini. Bismillah. Ikmal sekarang kulit tengah macam meragam sikit kan.
Ikmal pakai triple booster di Mika. Ikmal dah stop sunscreen yang biasa Ikmal pakai tu. Ikmal pakai triple booster di Mika. Dah. Betul pakai sikit whitening lotion di Mika yang cair tu. Kalau akak-akak boleh pakai whitening booster. Tapi whitening booster tu dia macam likat sikit tau. So untuk kulit perempuan okey. Dia memang boleh tone upkan kulit. Tapi kalau lelaki, dia kena rasa kalau pakai whitening booster tu dia kena pakai apa ni, whitening lotion. Kak F Syuhada, thank you. Tapi ni orang dah nak balik dah. Semua tengah standby nak sambut New Year. Jerung-jerung Singapura, jerung-jerung Indonesia, jerung-jerung Brunei dipersilakan buat. Ni when marimba rhythms start to play, teng neng neng, teng neng neng, 1 2 3 1 2 3, tap 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 tap, pam pam pam. Okay. When marimba rhythm start to play, tang nang nang, ha, tang nang nang, 1 2 3 1 2 3, tap 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 tap, pam 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 pam. Dapat? When marimba rhythm start to play, teng teng teng, teng teng teng, 1 2 3 1 2 3, tam tam tam. Ya Kak Tini Hani, thank you. Terima kasih. Tam 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 tam, pak pak, 2 3 4, 1 2 3 4. Okay, last kali. Terima kasih bagi gift. Okay. When penat aku aja jerung-jerung purba ni. When marimba rhythm start to play, teng neng neng, na na na, teng neng neng, 1 2 3 1 2 3. Ni 1 2 3 1 2 3, cuk 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 cuk, tam tam, ring, pusing pusing, 1 2 3. Nampak? Teringatlah akak yang waktu Ikmal pergi meet and greet tu. Dia kena berdiri dekat belakang. Cepatlah, aku ni dah lah jerung purba. Lutut aku dah longgar dari aku. Aku dah kelakar lah tu. Sumpah jerung purba kelakar weh. Aku tak boleh lah. Cepatlah, aku ni jerung purba. Lutut dah longgar dah ni. Cepatlah tangkap gambar. Kan kita tangkap gambar, kita buat video apa dia semua. Lepas tu akak tu kat belakang. Cepatlah, aduh. Atas sejadah. Terima kasih. Kita ada nak pergi mana-mana ke? Ada nak pergi mana-mana? Nak lepak dulu Sini, okey. Anak bongsu saya dah hafal. Ajar cara edit velo. Ikmal boleh ajar. Tapi kalau akak jerung semua nak tengok dekat FYP dah ada cara edit velocity dengan Acu ke kirim salam. Ya, Kak Zida kirim salam cu. Kak Zida yang bawa mak dia sekali yang fans Ikmal tu. Ingat tak? Ada datang kedai Cu. Salah. Cu ingat ke tak ingat sebenarnya? Wallahi. Nak tengok Acu. Dia tengah nak tunjukkan.
Dia tengah busy melihat isu semasa. Okey, Ikmal bagi pengenalan dua. Acu, umur Acu berapa Acu? Alah tak payahlah tahu. Tak kena bagi tahu juga. Muncul tahun baru ni 51. Tahun baru ni umur Acu 51 tahun. Acu ni dia dah berniaga dekat Kuantan berapa puluh tahun? 31 tahun. Dah ada 4 kedai ke 5 kedai Acu sini? 4 kedai. Kedai yang paling terkenal orang ingat di Western. Inilah kawan Ikmal. Sebaya dengan Ikmal kurang ajar betul. Dia kata Ikmal sebaya. Tu Acu. Salah ni. Ni Acu. Batuk Okey dah. Sebaya. Itu pujian untuk Cu, hinaan untuk Ikmal. Ya ke? Dia nak kata muka Ikmal nampak macam 51 tahun lah. Tahun 75 Cu betul. Macam pernah tengok Acu kat Kuantan memang semua kenal. Kalau Ikmal keluar dengan dia, Abang Di. Semua tegur Abang Di, Abang Di. Ya, kita pula rasa macam tak ada siapa ke kenal aku kat Kuantan ni. Dia nampak macam tak famous ni aku kat Kuantan. Inilah mana pengaruh rakan sebaya. Selalu makan dekat di Western. Ikmal selalu makan di Western. Pasta campur bolognese campur carbonara, ada chicken grill. Itu menu Ikmal selalu makan. Acu single tak Abang Ikmal? Kau ni Wahidah, asal nampak lelaki je kau sebat. Kau ni memang Wahidah kena faham. Still akulah Wahidah ni. Terima kasih bagi bunga. Burung. Angsa. Macam zaman ni ada orang kata. Tak dengar lagi dia nyanyi. Macam akhir zaman. Ya, lebih sebenarnya saja. Jangan lupa. Betul Ikmal. Acu single. Ya, Acu single. Ciri recommend lip care. Lip care yang Ikmal pakai berubah-ubah. Yang baru-baru ni Glad to glow ni Ya Allah Kak F Syahda, thank you. Tapi Ikmal pakai tak habis-habis. Tak tahu kenapa. Sebab Ikmal pakai sikit. Bibi Ikmal kan pink. Bila Ikmal pakai banyak, nampak macam Ikmal pakai lipstick. Jadi Ikmal pakai sikit je. Bila bibi kita besar, lepas tu kering, nampak mengelupas. Ni tak ada apa ni kat bibi Ikmal ni. Mana ada apa-apa? Nampak? Mana ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Sebab Ikmal berzikir. Mungkin yang tanya tu bibi dia pucat tu memang kurang berzikir. Ya? Teruskan berzikir. Ingat Allah, ingat Rasul. Jangan mencarut. Cakap benda-benda yang baik. Tak, Ikmal nak cakap macam mana boleh dapat gambar Ikmal waktu zaman belajar dulu memang biadab siapa yang screenshot tu. Dia buat jadi stiker. Memang biadab. Ikmal buka komen kan. Kenapa muka aku zaman paleolitik ada kat sini ni? Teruk sangat ni. Dengar ada budak sejuk kat muka tu. Memang biadab dap. Memang biadab. Kita buka-buka komen ingat yang murni-murni. Sekali tengok ada aib. Terima kasih. Last boleh. Boleh duduk lagi tak? Oh ya ke? Ada screen. Ada. Biasa outside. Biasa outside lah kat pasar. Nanti sebab kita ada screen dekat tepi pusat. Oh, kat situ So nanti kita orang memang ramai lah nanti. Okay, thank you. Semua okay? Stay sini. Stay sini pun kan? Oh ya ke? Terima kasih. Bagus aku nak bergambar dengan Mak. Mana? Budak yang perempuan kat sini. Nak bergambar dengan Ikmal? Ah. Ya Allah.
Mana? Macam dah balik je. Kau dah balik? Belum balik lagi kan? Dia tanya saya tadi, boleh ke? Boleh. Nak tangkap gambar? Boleh. Ada budak perempuan nak tangkap gambar Hikmah, boleh kan? Janganlah nak report-report kat mem. Nanti aku pula kena pujuk. Malas lah macam tu. Dah lah, dia biasa call pukul 3 pagi, habis pukul 6 pagi. Boleh dia nak tangkap gambar je. Boleh Kena tutup live ni. Saya ikut lalat. Saya. Jerun Jurun ni tak boleh percaya ni. Ada 6,900 orang ni. Uish, ramai je. Ya, nanti dia pergi, dia mengadu. Lepas tu yang Nazrah tu pun call malam-malam. Kau keluar dengan siapa tadi? Alah, gambar je. Dia tu pun dia nak bagi nak tunjuk kat adik dia. Dia cakap adik saya ni nak tunjuk dekat adik dia. Adik dia yang minat Ikmal. Dia tak minat Ikmal. Siapa je minat Ikmal? Kan? Itu tadi, itu dia. Tu dia. Sian, dia tunggu. Sian. Boleh, jom. Mem, dah. Okey. Sekejap. Kat mana je? Nak tangkap. No. Boleh. Apa gambar cu ni? Tunjuk kat Mal. Tak apa Mal, cu. Ayo. Okey, jom. Sini okay. Boleh. Ya? Tasik. Pusing kamera. Tak boleh cu, tak ya? Tak apa. Pusing kan? Tak payah. Oh, ya ke? Okey. Kejap ya, Mal nak ambil gambar. Tu Kita mau masuk live, guys. masuk lah. Kejap ya. Acu dekat Hayat ni. Kejap ya. Aduh, layar si Kemal ni. Kejap ya. Paksalah tunjuk macam ni. Tak, Nazahan tak marah. Dia orang cakap dah. Nazahan. Ada dia tak? Nazahan tengok. Kita orang pinjam, Kak. Pinjam sekejap je. Oh, banyak ya. Sekejap Nazahan jangan marah tau. Dia nak hantar gambar untuk adik dia. Sekejap tinggi sikit. Lepas tu nak bawa. Nak bawah boleh je. Oh, nak lagi. Ini nak hantar gambar ke adik. Nak hantar gambar ke adik ke kat Kita nak duduk atas kursi. Okay, 1, 2, 3, 1. Thank you, bye-bye. Happy New Year. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Acu pula terima kasih. Okey, dah masuk live. Okey, Nazahan ni. Ni Ikman Nur punya, bukan Cu punya. Amal. Ya. Okey. Bye-bye. Okey. Bagus dia kerja Okey dah. Alright. Tepi sikit tak selesa. Siapa yang tak selesa sekarang ni? 7,000. Habislah aku dia orang mengadu dekat Nazrah. Aku kena call Nazrah dulu ni. Aku kena call dulu. Kerana mengadu habis aku. Dia kena call dulu. Jangan sampai dia orang yang bagi tahu. Assalamualaikum Habibti. Tadi ni sekarang
Mai tengah makan kat luar. Aku tengah makan kat luar. Lepas tu tadi ada orang nak tangkap gambar perempuan 2 orang. Lepas tu tengah buat live, takut jerung-jerung mengadu kat engkau dulu Kang. Habis aku. Dia orang tangkap gambar je. Jom. Apa? Kalau tu tak ada support, okey lah. Aku tangkap gambar je. Boleh. Boleh aku jaga jarak tadi. Dia yang senyum kat aku. Aku senyum macam tangkap gambar lah. Okey lah tu. Kan? Okey boleh Ya. Dia tak ada. Pandai lah bibi saya ni. Dia tak ada cakap jangan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, hati-hati cakap dengan dia, hati-hati. Kenapa? Yalah. Bahayalah. Habis lah. Nanti datang Kuantan kita makan kat sini. Kat mana tu? Dekat Teluk Cempedak, dekat Hayat. Ada ibu ngayang kau ke? Tak ada, dengan kawan je. Kawan siapa? Acu, lelaki umur 50 tahun. Oi. Jangan salah Acu. Salam. Nanti aku bawa jumpa. Betul dia lelaki. Ya. Lelaki tak apa. Okey lah, bye. Ganggu. Jangan ada gegar-gegar pula. Tak. Ramai-ramai pula. Tak ada gegar pun. Suara tu. Okey, bye. Okay. Bye. Dah. Korang dah tak ada modal nak buat, nak mengelapu-lapu kat dia. Tak, dia orang ni nanti dia lapor, lepas tu kita kena. Lepas tu aku yang kena soal siasat. Apa? Sedap kan? Kopi dia sedap lah. Weh, sejuk tangan. Takut. Baru tahu kenapa suami takut bini weh. Bayar dulu sekejap Ya ke? Tak apa Mak dulu. Acu belanja. Bismillah. Tahu tu. Macam mana ni Jerung tak ada modal. Nak cakap apa? Ikmal tak pakai cincin. Ada cincin. Nak cakap apa? Mem yang semalam dia tak lapor dekat Ikmal yang dia pergi tengok wayang. Ikmal call dia, tiba-tiba dia dekat dalam wayang. Tapi Ikmal okey je. Dia nak tengok wayang ke, dia nak keluar dengan Farid ke, dia nak keluar dengan Rahman ke, dengan Amirul ke, keluar. Amboi si Pinat, terima kasih. Kak Farah, thank you. Ariana, thank you. Ketua tu Abang D kan? Ya, tu Abang D. Tak apalah, Ikmal merajuk sendiri je lah. Sebab kalau Ikmal merajuk sendiri, biarlah Ikmal pujuk diri sendiri. Nanti kan Ikmal merajuk, ada orang salahkan Ikmal, asyik merajuk je, asyik kena pujuk je kan. Jadi biarlah Ikmal ni merajuk sendiri. Biarlah Ikmal pujuk hati yang lara ni seorang-seorang. Faham je. Tak ada air mata pun. Kenapa ni ketua? Taklah, mana ada apa-apa. Kuatnya angin mana? Angin pantai ni lah. Dia orang yang tangkap gambar dekat laut malam-malam ni, nampak ke? Atau dia orang shot sendiri? Macam, nampak ke malam-malam ni? Gelap. Thank you, terima kasih pergi game. Kat Hotel Hyatt TC, betul. Ni Acu ni ajak tadi. Dia kata nak ajak esok. Tapi tak jadi. Esok nak ajak mak Acu pula. Ajak mak dia makan kat sini.
dalam tengah cerita apa ni Ikmal? Tak cerita apa. Cerita-cerita cinta yang tak kesampaian. Ada bunga api ke sekejap lagi? Tak tahulah. Ada. Kita nak tunggu bunga api ke tu? Kita nak Ada. gerak dah kan? Okay. Acu pun nak tengok kedai dia. Dia cakap kalau Maria kat atas live band Filipino. Oh, ada live band kat atas. Cerita perasaan. Jom esok makan-makan. Ikmal dah kahwin. Siap tunjuk. Mungkin tak kahwin tapi dah di booking lah. Alah, tunang orang pun boleh ambil. Jadi baru bukti. Tunang orang boleh ambil. Ya. Betul lah. Tunang pun bini orang pun boleh ambil. Okay. Kenapa Cu nak try Harzan ke? Tak ada. Cu cakap orang kat dalam tu nak try man boleh je. Yelah curah lah. Elok cuaca. Lain macam Acu nak try Nazrah. Cubalah dia nak try Harzan tu. Aku robohkan kedai dia. Ya Allah. Kedai dia daripada 4 aku robohkan. Tak ada makna. Bismillahirrahmanirrahim. Kedai Cu di Western kan? Kedai Cu di Western kan? Cu cubalah rampas Harzan tu. Ikmal tukar kedai Cu di roboh. Ya? Di roboh Western. Salah kat Ikmal. Siapa tu? Kat customer yang masuk live. Nama Megna. Megna. Bismillah. Ikmal kat Kuantan. 4,000 lah ni Ikmal ke KL. Kak Nanis thank you. 4,000 lah Ikmal ke KL, 5,000 lah pergi Kelantan dah. Ikmal jumpa mem 4,000 bulan. Kalau pergi Kuantan, pergi kedai Acu lah. Ramai kata sedap. Kena try. Makanan Western yang berpatutan, yang kena dengan tekak Melayu lah. Kena dengan tekak Ikmal lah. Air Ikmal biasa ambil coklat float. Bila mem nak pergi Kuantan, Ikmal tak boleh bagi tahu bila. Surprise. Tak boleh bagi tahu. Oh, mem tak bagi tahu korang ke bila dia nak pergi Kuantan? Alah, kesiannya. Tak dapat update daripada mem G, kalau kau tengok kau jangan bagi tahu mem tak bagi tahu Kak Lira Beauty, thank you. Sedapnya kopi dia. Sedap kopi dia. Tak puas lah. Tak order lagi malu. Suka kopi dia. Sedap Sedap kopi lagi. Cuba tanya Ikmal yang bayar pula kopi. Kita beli mesin tu terus. Dia dekat kedai Acu. Sedap sangat. Habis. Ikmal offkan live Ikmal offkan live Akak-akak Jarun semua sambutlah New Year dengan yang tersayang. Atin dia, thank you. Ikmal risau korang bosan je tengok muka Ikmal ni kang. Apa je yang ada. Tak bosan? Ikmal tak pernah sambut New Year. Ni kuat ni. Kuat betul angin ni. Ramai rupanya pergi pantai malam ni. Cuma ingat tak ramai. Sekejap. Nampak tu?
ramai lah. Nampak? Laut bergelora malam ni. Nampak macam rasa macam nak hujan sebenarnya. Mana Acu? Oh, dia tanya pasal kopi kot kat sana tu. Nampak? Dia tanya pasal kopi. Yang dekat Ikman tunjuk ni macam kakak tak nampak sangat lah meriahnya. Dekat belah sana tu baru meriah. Dekat area-area yang ada McDonald, ada apa benda kat tepi-tepi tu, tu lagi meriah. Itu tempat orang biasa basking apa semua. Ikman suka yang tempat tak ada orang sangat. Ya Allah, dia berdating pula dah dua orang. 그대는 선물입니다. 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 그댈. Kemain kau. Itu? Ini perempuan dengan perempuan. Mana? Bawah tu ramai orang. Dah tak ada orang dah. Tadi penuh orang kat sini. Okay. Kopi apa mal minum? Ni minta kat dia latte. Cafe latte je. Hi baby face. Kenapa orang cakap Ikmal baby face? Ikmal dah dewasa lah. Azam 2026. Oh, dapat lagi? Sempat cuba untuk bar satu. Oh, dapat lagi? Wah. Dapat lagi kopi kita. Patutnya dah tutup Patut dah tutup. Terima kasih lah Cu. Tapi dia tak tutup lagi cashier kan? Jangan tutup lagi. Dapat free ke beli? Ni belilah. Free je. Dia bagi free je. Dia bagi free? Dia kata tak apa. Dia buka balik. Alhamdulillah. Kopi mesin ke serbuk? Mesin Mesin. Sebab tu dia lain kot sedap dia. Sedap dia. Ni sedap. Dia mesin. Kalau serbuk tak sedap. Ilham tak ikut. Ilham tak ikut. Kenapa bayar kopi serbuk? Iman tak bagus. Iman jangan amal. Ilham tak nak keluar daripada siang tadi. Dia tak nak. Ikman dah tanya dia daripada petang tadi. Daripada pagi Ikman tanya nak keluar tak? Nak keluar tak? Tak nak. Americano ke Ikmal tak latte. Sedap. Kalau datang sini sudah order latte. Sedap gila. Sedap ni. Lain tak? Form dia mesti lain. Dia punya foam ni. Form dia lain tak? Wow. So smooth. Nak jadi orang kaya sampai ada coffee machine yang mahal kat rumah. Kat rumah kan? Pagi-pagi ada orang dah buatkan kopi dah. Ada private chef kan? Duduk bangun je. Chef, coffee please. One pavlova. And a pavlova and a French toast and one scratch for the wall. Sampai makanan dekat depan kan best. Kita nasi minyak sampai. Kalau kita lah. Itu pun matcha ke kopi? Mem buat. Tapi kan Azan cakap, dia kata mana-mana tak boleh beritahu. Banyak sangat vitamin-vitaminnya. Kebanyakan millennial suka matcha atau suka kopi?
Gen millennial suka matcha atau suka kopi? Alhamdulillah, memang aku patut dilahirkan waktu millennial lah. Matcha tak sedap kan kak kan? Maaf cakap, matcha yang rasa rumput tu cu. Oh, faham. Yang warna hijau tu. Tak, datin dia. Ya Allah, datin dia bagi apa ni? Rumah kecintaan. Rasa rumput. Ya. Tak sedap betul matcha. Tak tahulah orang minum matcha ni rasa apa kehidupan dia. Adakah terlampau bosan untuk dia kata matcha tu sedap? Kalau dia kata kopi tu pahit, matcha tu rumput. Okay. Ya Allah, kat sini memang geng Ikmal lah. Ush, ini semua geng Ikmal ni. Rasa tu boleh buat air ni sedap. mesin yang mahal kot. Dan kopi yang diguna tu. Kopi diguna tu. Ya betul kak, rasa lumut. Ya Allah betul. Baik ambil lumut kat tepi longkang tu makan je. Tak pun rendamnya air. Sedap. Ini pertama kali Kemah buat live. Ramai orang suka kopi. Biasanya Kemah buat live selama ni macam. Abang ni tak betul lah. Abang ni tak normal. Abang macam sedap lah. Abang ni tak ada kehidupan ke? Abang Akhirnya geng Ikmal ada kat sini. Ya Allah, aku bersyukur ada orang suka kopi dalam ni. Ikmal dah cuba dah menyukai matcha, tak boleh. Dah cuba. Ada orang kata awalnya kau Happy New Year. Tak lagi lah. Awalnya Happy New Year. Dia lahir kat mana? Awalnya Cepat dia. kenapa cepat sangat dia New Year? Dia lahir kat mana? Ataupun kan ni dia propose. Dia kata sudikah kau menjadi isteriku. Macam tu. Lepas tu dia main bunga api. Mungkin cepat sangat. Orang sini dalam air. Dia tengok jam dia tu. Mem suka matcha ke kopi? Tak tanya dia. Nanti Kemal nak tanya dia. Tapi kalau Indo awak tu jam. Kalau Indo Coconut latte Kalau Indo awak sejam. Cu, kopi ni dia guna susu segar ke susu? Dia pakai creamer. Tapi tak. Tadi kita tak campur tu. Dia dah ada siap creamer dia dah. So hasil dia pakai whipping cream. Susu segar. Kenapa? Kalau dia pakai susu segar, bertahun baru kat dalam tandas lagi kemar malam ni. Ya ke? Bla 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 bla. Dia pakai whipping. Sebab selalu dia akan bagi creamer. Kalau creamer latte kat lain, dia akan bagi creamer. Tapi ni tak ada. Ambillah aku malam ni cirit lah. Tak ada creamer. Itu masih bagi sugar je ke? Cepat dia orang. Kau pula. Ikmal lactose intolerant. Orang Iqbal tak boleh ni. Ya. Kak Bintu bagi paus. Ya. Kak Bintu, ya Allah, Kak Bintu bagi paus. Zuz Kak Bintu. Kak Bintu dia membuka pintu. Kak Bintu pintu. Alang-alang tu habiskan je. Itulah alang-alang tu habiskan je lah. Dah tadi dah minum dah minum satu cawan dah tadi. Tapi dia bagi pun tak full lingkar. Dia bagi half macam. Mai pilih green tea ke matcha green tea? Ini macam air ni. Ikmal lebih memilih green tea lah.
Tengah TC. Tengah TC. Kurang ajar. Aku tunjuk dah habis. Memang biadab. Habis dah. Baru nak tunjuk dah habis dah. La ilaha illallah. Biadab betul. Tunjuk dah habis. Kat area Teluk Cempedak ke? Betul, kat area Teluk Cempedak. Kalau kat Kuantan ni, kat mana lagi cuy macam countdown yang Dekat Menara. Sister tak tahu. Buat sister tak tahu. Sebab restoran banyak tutup. betul. Tak bertahan lah Kuantan ni kalau restoran besar-besar. End pukul berapa? Wahida, kau kenapa disuruh kita end pula dah? Ya Allah, Datin Dia, terima kasih Datin Dia. Ya Allah, dia bagi 2006. Hai, Assalamualaikum. Kau Tesas ada baju mem bagi Kemal tak? Ini baju Kemal beli. Baju mem bagi satu set dah pakai, ada 2 lagi baju. Nazra ke Marcella? Of course lah Nazra. Marcella tu dah macam adik Kemal dah korang. Share tu dah adik Kemal lah tu. Seperti ada yang tak kena. Boleh. Boleh ni. Tak suruh kita balik je ni. Terima kasih bagi. Saya dah pun. Bismillah, sikit lagi nak habis dah. Kita orang dah kena beredar dah. Dia orang nak tutup dah. Bismillah. Dia pasal suruh balik kan. Dia orang pun nak balik juga. Terima kasih. TikTok tak ada buat gift jerung ke? Kasih pause je. Kita kena propose ni buat gift jerung. Seperti ada yang tak kena. Pakai pencuci muka apa? Ikmal pakai sabun Demika. Ikmal pakai sabun Demika sensitive skin. Time kulit tengah okey, Ikmal pakai yang biasa. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Pergi bunga api. Kat mana tu? Kemal kat TC. Kenapa mem tak buat live? Ya. Okay, salam. Okay, salam siapa? Ikmal. Waalaikumsalam. Okey. Sabar. Korang nak tengok Ikmal pakai filter tak? Ini bila Ikmal pakai filter. Hai. Ni tak ada filter. Aibnya putih benar ya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Macam vampire. Abang Ikmal duduk kat Kuantan ke? Ya. ASMR skincare. InsyaAllah nanti Ikmal buat Okay. Kuat betul angin dia, kuat betul. So Ikmal nak tutup dah live. Terima kasih kepada korang yang dah tengok. Live malam ni mungkin bosan sikit, tak ada apa pun. Ikmal just duduk lepak-lepak je. Terima kasih kepada yang dah bagi gift. All the best buat semua. Betul, all the best buat semua di tahun baru 2026. Semoga semua hasrat dan visi misi tercapai. Dan untuk jerung-jerung semua Ikmal Malaysians dan anak bebe, terima kasih dah menyokong. InsyaAllah pada tahun 2026 banyak lagi plan dan rancangan untuk jerung-jerung semua. Dan seterusnya marilah berlayar bersama-sama Ikmal dan juga Nazra dalam pelayaran 2026 ke atas. Terima kasih semua yang bagi gift, yang dah tap-tap like. Minta maaf terkasar bahasa. Selamat tahun baru. Ni dok function langsung.